dilahirkan pada 10 April 2013 di Hospital Islam As-Sahla Bangi, mengenangkan detik-detik indah menatap wajah manis si puteri. Pasangan ini telah menaruh harapan yang tinggi untuk melihat puterinya berjaya dalam hidup suatu hari nanti. Menyimpan impian ingin menjadi seorang peguam apabila dewasa nanti. Dengan berpegang pada kata-kata semangat, menjadi wajada, siapa yang berusaha, dia akan berjaya. Menjadikan beliau seorang murid yang gigih berusaha tanpa mengenal erti penat lelah. Beliau telah menyertai pertandingan bicara buku peringkat daerah Kuala Langat tahun 2024 dan menyertai tokoh hilang kategori bahasa Melayu skala rendah peringkat daerah Kuala Langat 2024. Berdasarkan pencapaian inilah, dengan bangganya PHSK Bukit Changgah mendapatkan Uswah Hasanah binti Ahmad Namsir dari kelas 6 Wawasan sebagai penerima anugerah Tokoh Nila 2025. Dipersilakan Uswah. Untuk maklumat hadirin, penerima anugerah tokoh akan membawa pulang hadiah ringan, piala, anugerah serta wang tunai berjumlah RM100. Dipersilakan kedua ibu bapa beliau untuk sama-sama tampil ke atas pentas. Tahniah dan syabas diucapkan.